Xyloten isip. Duit tu dunia aku kini yo pitih. Pitih nak mengicik pitih. Kalau banyak pitih. Sen kini kuah perbandingan bapiti na bapiti ni kini kuah yang kicik mana kuah. Kalau bapiti wa salah se wa kadang na salah wa ke orang nak mau menyalahan tu. Dipuja-puja tarikh, diangkat-angkat tarikh. Kau tena mau pitih kuah. Tibo indak bapiti. Lah batue wa kuah keraju. Kau lah batue. Tanda ninyo di orang mata orang salah je lah. Itu bedanya kalau orang bapiti na bapiti. Kalau orang yang bapiti tu muntah kaya kan duit itu harumnya kecil orang. Kalau awak nak bapiti kau awak bansai kau sama dia kau marasai sudah bansai malarai marasai lui duit nak do dipandang sebelah mata. Apolo nan orang apa tapi ni kecil mana kalau orang-orang nak awak bansai nak do bapunya rato nak do rato bando kini kau ijan sedih lah nak perlu sedih-sedih ni kecil mana do ini kini tu dunia kau orang main pitihnya. Kalau pitih orang sayang kau awak. Banyak di sana banyak kawan. Orang bi manake saudaranya salah bana wak dibatuikan di orang itu pitih. Pitih ko racun dunia. Tapi jangan sedih lah. Pitih ko nak kadibok mati do dengan cik mana. Ko ado kini ko orang kini ko kalau nana mati dibawa pitih tu anak ko lado kini cia telingo dan nan dibawa nya kain kapan ya. Tu mali badahnya. Jadi jangan semena-mena ko orang nak pitih ko. Orang nak bansai ko le terang hari pangkatulia tu. Kalau nak do orang pitih tu jangan dino bana. Dah boleh ino bana mesti orang Apollo. Kalau orang menceliak kuah dari segi penampilan, dari segi fisik, dari segi covernya se kaya alun tentu leh. Kadang orang nang gaya-gaya sok-sok nang gaya-gaya gencu tabah, atau rompat tungkahan, pakai barang-barang ame palasu di boy tu nak. Alun tentu je bapiti, alun tentu sanang, alun tentu sanang duit itu leh. Balian berutang banyak berutang, tutang selit besar balik pinggang nasi mana. Kalau awak nak duit sederhana nak bansai melarai bantu apa? Tak ada nak dipikir, nak dipikir makan 3 kali sehari. Sen tu lah untuk sekolah nak lah kamu juga nak fikir kan. Jadi kini kau sana kalau di dunia apa yo. Piti saja. Kalau ada piti wah ini wah orang sayang kau. Banyak di sana. Banyak orang nak muah bakal Jawa. Jo kucang-kucang di tengah balai itu nya. Amuah pasti sana ya. Tapi kalau nak piti, kucang-kucang di tengah balai itu, ijang kamera yang sudik matonya lah mencari. Takkan tuis sana amuah ke awak. Nak dikit kenapa? Jadi ini intinya kaya kebanyakan orang bentuk tu kalau orang yang kabah pitih itu onde muluit manih rancak bana mode manjilek. Salah bana di batu itu kalau orang berpitih. Cuba kau nak berpitih bansai wak kini wah. Nak do. Pandang sebelah mata kok sebelah mata le je orang memandang wak. Iko dipicangkannya mata kau wak. Nak do dianggapnya wak mangicik nak wak nak dia cuan nak dikada dilangang ke do. Awih lo dan sak tadi dan minum nak do ni kecil nak kan. Nabi lo minum kuih lah. Jadi ni kecil mana? Jangan semena-mena yo kalau orang bagi orang yang bapitih, mencari orang yang nak bapitih. Jangan semena-mena nak kalian lai. Lay kalian tu mati kalian bisuan nak orang yang nak bapitih tu kan menjuangkan keranda mai kalian tu jangan salah. Jarang orang kayu ramuannya nyo mede yang ditutup yoto mede lakang mai. Ni kecil mana benda tu? Jangan diupui orang ko dipitih sadallahnya. Memang awak di dunia kau memang butuh pitih. Tapi untuk perlakuan. Kalau orang ija nampak perbedaan perlakuan orang ke orang yang berpitih. Dia orang yang tak berpitih. Apa dulu manusia nampak jilek. Benar kini kau nak kecil anak tuan. Untuk manusia nampak jilek. Kalau berpitih orang kau onde nak tangguang mulut manihnya. Iko siko bahasa juang sanjuang. Ba nayang kata tiba orang nak berpitih. Macuan me nak muah ada kecil mana. Acok menetu sana kadang banyak terjadi lo di diri den tibunya kalau nak berpitih nak muah ke dah. Menyapu me nak muah tu dah. Cuba berpitih tu. Misalnya kan kalau dulu lah berubah saya ko. Hai kamu singgah dulu. Kalau nak berpitih jangan kamu nyapu le mandabu macam awak bantu awak tu ya kalau awak orang nak berpitih pun sana orang mencari awak tu bantu awak ko meminta kanya mengemis kanya bagai nak do dah. Nak do minta beli bareh doh Nak do minta piti bali ko balanjo ko sadwallahnya nak do. Tapi pandangan orang kawak yang nak bapiti nang bansai nang mularai nang nino kon sana you mana padiah. Jadi gini kwa untuk awak yang nak bapiti tipunya nah. Jangan sedih hati. Baru saho melah roda tu nak salamunyo ya. Nak do detes do. Nya baputa tu kwa. Ketika orang yang di atas gini ko nyolon ndak di atas taru itu dah. Kadang tambuak ban di bawah gini. Banyak nama dia tu doh. Jadi cik mana? Orang dianggapnya deh asal nak berpitih. Pandangnya sebelah mata ke nak ada ko dipicah mata Ini cik mana. Jadi yang nino mana ka kami na bansai ko lai.
Mintang situ bapiti. Mintang situ kayo. Anggap remeh kini lu tentu kini ya cici me banyak tu. Orang nama piti tu kini ya banyak macam me kan orang yang nama piti. Apapun kerajonya kini sana di cime tu. Aja tu. Nak jalan. Alu tentu lah dari gara-gara cime tu beko naya beko. Dia lah kalangi yang ketujuh tu Allah. Jadi bisu aku orang rai mode tu orang panjile, orang yang suku mancime tolong lantian tu. Alu jale. Piti itu nak sampai mati nak kalian kuih piti itu mati tu aja lain kecil. Ko tadi ni mana dia ko ndak dia mau merubah dan tabeh ko le muncang tu ko le terang ada pangkat tu dia tu. Suka panjile na mencime na inu ramat sek na ba piti ko hati-hati saya kalian. Lentan tu le roda ko ba putar balali terang tu. Ndak ko le tabeh ko mede ko rumpi ko le ndak yo berubah untuk dia latihan tadi lagi gilo kaparak je. Ndak berhenti kapara lu ko ndak mo ada. Ditabes wala siko. Bumbala sa siko ditabe ko ikulan sama. Diterang ari pagkaturia ring kicet mana to. Nino mana kami na bansay na babiti ko yang mularay ko. Alun tantuy duit ko lay terang ari pagkaturia to. Saman dia orang ndak babiti. Bantu orang ka maminta mangemis me kenyo alun tantulay. Dia le terang apa pagkaturia to wala na. Panjile iyo, pancime iyo. Orang piti bangga Bora naman tay. Namuan niya mangicik dah. Jangan mengicik kan tweet saya nak bunyi lah dulu. Pada puru amun sang.